Saharudin di target 2, wakil masuk. So di target 1 adalah Line judge yang akan bertugas pada kali ini peserta daripada ialah Sabah, Min Samantha Law. Wong Chowan. Manakala di target 2 kenalai sebagai Otto akan memanah dahulu. Otto, hero yang pertama. 10. Otto juga merupakan salah seorang atlet kebangsaan. Dan 10 juga daripada Nabil. Sepuluh. Sepuluh. Sepuluh daripada Otto. Bagaimana peluang Nabil? Adakah catatan yang sama? 10. Perfect score. Perfect end. Oh, sayang. Jatuh ke bawah sedikit. 8. Cari kan. So, end yang kedua. Hero pertama daripada Nabil. Perlu lebih konsentrasi. 8. Kerana lawan beliau bukanlah seorang bukan calang-calang orang. 9. Agak ke bawah hero Otto. Nabil juga masih di bawah hero-nya. 9. Sedikit naik. Menghampiri sasaran. Otto pula. Ke kanan kali ini. 8. Peluang untuk Nabil mendapatkan jurang. Bukan senang untuk Otto memberi laluan sebegini kepada lawannya. 10. Itu dia. Nabil tidak mensia-siakan peluang. 10 juga dari Otto. Menyamai catatan 27/27. Pun begitu masih Otto di hadapan dengan 2 mata. 5-7 boleh dikatakan baik juga, tapi menggunakan lawannya Otto Wong Chowan agak kurang baik permulaan 9 tu. 8. Ya, semakin peluang diberikan lagi kepada Nabil Thaqif. 9. Masih belum memenuhi 10 hero yang di set yang ketiga ini. CP saja hero beliau. 10. 18 sama. Masih 2 mata di hadapan Otto. Kita perlukan 10. Ya, itu dah 10 dari Nabil.
So Otto juga perlukan 10 untuk terus leading 2 mata di hadapan. 10 dari Otto. Agak dia dah penyokong pasukan Masum. Nabil Takif 10. Semakin baik catatan dilakukan dari N ke N oleh Nabil. 9. Sembilan dari Nabil. 9 juga dari Otto. Tapi masih lagi Nabil mendahului di set ini dengan 1 poin. 9 lagi dari Nabil. 10-9-9. Mampukah Otto mendapatkan 10? 10. Itu dia daripada Nabil. Nabil pula Otto. Terus merapatkan diri dengan Nabil. Tidak memberi ruang untuk Nabil mencuri mata walaupun 1. Patutlah kata dia terangin. Dia jadi kata terbang. Kata back to the future. 10. Itu dia Nabil. Bagaimana pula Otto? Mungkin tekanan sedikit buat Otto kali. 9. 1 poin lead, 1 poin kejar. Ya, dekat 10 lagi. 10 lagi maknanya tekan. Oh, sayang sekali Nabil. 8. 10 dari Otto. Makin ke hadapan dengan 3 poin. Sekarang untuk dikejar oleh Nabil. Dan juga agak sukar sebenarnya. 10. So Otto hanya memerlukan 8 untuk menang. 9 sudah memadai. Ya benar. Yang benar-benar. Jadi 10-9-9, 10-10-8. 28 Otto, 28 yang terakhir. Target 1, 9. Di end yang kedua, 3, 4 dan 5 mereka mengumpul mata yang sama sahaja. Cuma perbezaan permulaan dari end pertama tadi, Otto mengatasi Nabil 2 poin sehinggalah ke akhir ke end ke-5. Tahniah buat Otto kawan-kawan kerana berjaya memenangi pingat emas bagi kompamen individual gold medal match. Dan pingat perak dimenangi oleh Nabil Takif Saharudin dari Masum. Juara